Kau dah sampai-sampai depan kedai runcit dia tunggu hari nak menyembah bumi tu. Aku tak cakap banyak dah. Aku sintin lengan baju korang pesat gantung aku akal lemeru macam besi kati tu sampai ke siku aku menjerit kan. Oi nak haram, reti pinjam duit orang, kena reti bayar balik nak haram oi. Nak buat nyanyo, nak buat hilang ingatan, nak buat lupa kena kaham. Kalau kata gambar RM2 hang sendiri tak apalah. Ni sampai melarat ke duit orang dia buat lupa. Ni lupa kepala bapa hang apa? Tu bukan lupa, tu orang kata jahat. Padan lo laki hang dulu tinggal hang sampai dalam pantang pun dia gambar tinggal. Pasal apa? Pasal dia tahu bini dia perangai sopan kena haram lagi. Kau dah berjalan tap sampai depan pintu kedai dia ada grill tu aku honggak grill tu kokak. Aku tak kira apa jadi aku tak kira hang kena bayar juga hutang aku hari ni. Mau kalau kata gambar dak ke sakit hang dapat malu hang dapat. Terkejut depa habis kat dalam kedai tu hang tahu dak masih bomoh pemuhung pun ada dalam tu. Maklum mandi orang mati pun ada kat dalam tu. Hasil kepak pun ada, pak ya broker pun ada, kak ya pekak pun ada hang tahu dak. Kau dah mengamuk sebab orang gila hang tahu dak. Aku duk cekal tin susu ni duk standby nak ngalung muka dia dah pelang tu. Siapa sekok tak berani nak kata apa hang tahu dak. Yang berani pun bini dia burik Rosmaria tu dengan Bang Ibrahim apa depa dua lah duk pegang kau dah. Rosmaria tu duk kata sabarlah kau dah, sabarlah malu kau orang kau dah, sabarlah banyak-banyak kau dah oi. Kau dah kata kan sabar pasal tak kena kat hang Roy oi. Ni nak haram besar ni. Dia pinjam duit aku sampai 3,715 duit ni tak bayar berapa bulan dah. Aku sengap dia pun buat sengap tak cukup-cukup nak haram ke tu. Bangsa muka tak tahu malu. Patutlah muka tu hangpa tengok tak pernah ada seri. Mai sekali muka macam dajal. Mai sekali tengok nampak muka tu macam dajal lagi. Lagu mana rupa tak macam dajal. RM2 orang dia buat kelam. Ada anak-anak ni sia-sia je belah. Siapa sekok tak tolong cari duit ni bagi kamu dia beda bayar hutang. Antai sikit Rosmaria aku nak perkau muka dia ni aku geram sangat. Baru ni memang kena ajak lagu ni je haram jadah ni. Bangsa muka tak tahu malu. Muka tu tempel kulit babi ke apa pun tak tahulah. Hampa try telefon tengok apa tokek babi tu tanya dia hilang dah kulit babi dia. Tetap baru ni duk pencuri kulit babi tu tempel di muka aku pasan. Lepas tu kau dah dengar kaki hang kata aku bukan tak mau bayar hutang hang tapi aku duit tak berapa nak ada lagi. Kau dah dengar tu aku tengalung tu itin susu ada kat tangan ni. Sikit je lagi nak kena kepala dia tapi tak kena lah kena cermin mari kat belakang dia tu. Tak ada duit bukit mahang. Hang tu salah pembohong lah. Hang aku ni bodoh kayu macam dengan mak mentua aku ke? Tak ada duit dia bubuh gambar dekat server WhatsApp ni duk pergi makan darah dekat Rembayang tu ada duit pula. Duk pergi menerai makanan-makanan viral babi pistachio, bewak maca, nasi ayam mak Tina tu semua hang ada duit pula. Mai nak bayar hutang duk buat tak ada duit kepala bapa hang. Sama naik dengan tu kau dah terekam pi terus dekat kios tu hang tahu tak? Dia pula tak pakai tudung aku pegang tang rambut tu aku sugun aku honggak sampai bergulin kami dekat lantai tu hang tahu tak? Geram punya pasal ni semua buah keluar habis. Buah siku, buah tomoy, buah penumbuk, penampak sulung semua kau dah bagi. Dia tu sampai terlepas habis sanggup-sanggup ni rambut merebang sobang orang gila lagi hang tahu tak? Nasib lah depa pakat-pakat mai pegang kau dah mai pegang kios kan. Mau kalau kata gambar dak berdemen habis muka tu aku bagi hang tahu tak? Kau dah ni tudung ni tak tahu lepas pita mana dah dengan mulut merah naik sampai ke pipi habis duk terkena tangan tina haram jadah tu. Last sekali Bang Ibrahim lah dia papa kau dah bagi berdiri balik dia ada sudah jom kita balik sudah malu kau orang. Kau dah mangkit berbetul baju apa semua aku pergi renyok lagi sekali tang kepala kios tu. Lain kali kalau tak reti bayar hutang orang jangan duk pinjam nak haram. Lepas tu kau dah beralih dekat Bang Ibrahim kau dah kata lah abang petang ni mai angkut barang dalam kedai dia ni bagi cukup harga 3,715 duit. Ambil lah apa-apa pun beras ke shampoo ke gula ke kopi ke apa janji cukup harga hutang dia tu. Nak tunggu dia bayar mampu tak bayar dah baru ni. Lepas tu kau dah terus jalan keluar kedai ni tap sampai dekat pintu tendang pintu kedai tu bang lagi sekali puas hati aku. Lagu tu je mau ajar jenis bangsa jenis liat nak bayar hutang ni kan bangsa cukup-cukup nak haram ni. Geram lah bila ingat balik ni kau dah nak abang ke hampa ni. Hari tu ingat dah kau dah promote yang ready to eat daripada selera Nusantara ni ada 3 jenis kan. Rupanya depa ada lagi 2 kambing masak korma dengan gulai daging. Nampak tak daging masak kari tu gulai daging lah. Cara penyediaan dia sama macam itu juga yang kau dah tunjuk tu. Hampa masak ayak dalam payuk ke atas dapur tu hang loncok masuk pi dalam tu. Pasal apa? Pasal kita nak bagi dia panas lah. Kod mana tahu hampa pi sumbat dia dalam freezer ke kan. Memang dia beku dalam tu hang nak makan darah macam mana beku lagu tu. Ni ready to eat tau. Tak gaduh masak, tak gaduh tambah apa dah. Panaskan balik macam tu dah boleh terus makan. Daging masak kari dia sedap, berasa rempah semua cukup. Sesetengah produk ready to eat yang ada kat pasaran ni kan tak berapa sedap. Duk berasa tak cukup bahan, tak cukup garam lah, tak cukup halia lah, tak cukup bawang lah kan. Tapi ready to eat daripada selera Nusantara ni memang sedap, cukup berasa semua cukup lengkap. Hampa percayalah cakap kau dah sayang. Tambah hak korma kambing dia tu lah. Bukan nak kata sayang oi, sedap betul berasa macam makan kau makan nori tu. Kau dah cukup suka hak dia punya korma kambing tu. Hari tu ni bukan main duk berebut dengan Bang Ibrahim hang. Produk ready to eat daripada selera Nusantara ni sayang memang sesuai untuk hampa. Mana penyegar nak masak ke, tak reti masak ke, tak ada masa nak masak ke. Rasa cukup lengkap semua. Hampa beli belambak-lambak bubur dalam peti nak makan tak nasi panaskan saja lauk tu kalau kata gambar hampa nak try ready to eat daripada selera Nusantara ni hampa pakai pi carilah dekat TikTok shop tu. Tak pun hampa pi tengok tu dekat caption kau dah ada mention depa punya TikTok tau. Follow lah.